Masa kita terima, tak kira lah siapa-siapa nak datang interview kan, tak kira level apa-apa pun, mesti kita ada jumpa dengan orang yang jenis dia suka banyak bertanya tentang benefit. Apa yang benefit company ni bagi, ada insurans ke, ada claim untuk petrol ke, ada allowance untuk kedatangan ke, dia memang directly akan open tanya. Bagi saya lah kan, saya tak tahulah pandangan orang lain. Bagi saya tak kenal awak, awak tak kenal saya. Then kita sedang interview untuk position kerja ni. Kita nak cari pekerja dan you datang sini untuk you nak apply kerja. And then you tanya banyak benda berkenaan dengan benefit. Kita ikutkan masa kita interview ni, kita kena lebihkan kepada nak tengok you okay ke dengan kerja kita, and then kita boleh ke nak ambil you bekerja kat company kita. Kita dua ni boleh bekerja sama. Dari segi saya ambil you bekerja, and then you boleh buat kerja apa yang patut kat company ni. Kita kena lebih kepada arah sana, bukannya arah berapa gaji saya. Yes, saya tahu gaji basic tu memang kita perlu tahulah, tapi bagi saya yang mana sampingan-sampingan ni. Sebab kebanyakan orang kalau macam let's say kita pass the message kepada bos, okay, orang ni dia ada tanya pasal Ella nenek. Saya rasa kebanyakan bos mesti akan kurang rasa tak payahlah ambil dia. Why? Sebab you tak masuk kerja lagi. Sebab kita kan ada probation period 3 bulan kan. Along the 3 bulan, waktu 3 bulan ni you bolehlah perform, tunjuk apa yang you ada. And then daripada sana bos pun akan tengok, akan buka mata tengok you punya performance, apa yang you boleh provide dekat company. And then kalau you ada value added kat sana, ada advantage yang lain-lain ke, kat sana, daripada sana barulah bos akan fikir, saya rasa boleh bagi kat dia lah allowance petrol. Maybe sebab dia tinggal jauh ke, everyday dia kena travel, tapi dia kerja okey. Bos takkan teragak-agak untuk bagi kat dia allowance petrol. Sebab dia dah tunjuk apa yang dia boleh bagi dekat company tu. Percaya, sebab semua company dia mesti nak staff dia yang boleh bagi dia something, yang boleh bagi dia benefit, yang boleh improve dia punya sales, dia punya flow untuk bahagian sales, betul tak? Maybe along the way dia ni ialah orang store, dia boleh cepat-cepat loading barang, boleh cepat-cepat hantar. Benda tu akan jadi benefit untuk company. Jadi bos mesti nak jaga dia, betul tak? So dia tak akan teragak-agak untuk tambah allowance petrol, and then mungkin dia akan bagi some allowance ke, allowance tambahan ke, sebab dia tunjuk kerja, sebab dia tunjuk performance dia. And then you datang interview, you tak tunjuk lagi apa yang you ada, and then you minta macam-macam, tanya itu, ini, tu, ini. Jadi benda tu annoying tau sebenarnya. Kalau boleh anda tanya basic sudahlah, basic OT, saya rasa itu okey lah. And then yang